Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membuat persembahan untuk subjek PMMB 3193. Jadi, saya Nurul Iman Syafirah binti Muhammad Mustafa dari kelas BMA PISMP 2429 akan buat persembahan untuk subjek BMMB 3193 pengantar kesusasteraan Melayu. Jadi, pertama sekali, saya akan menerangkan tentang latar belakang. Jadinya, apa itu prosa Melayu tradisional? Prosa Melayu tradisional merupakan karya sastra lama yang wujud sebelum kedatangan penjajah barat dan sebelum masyarakat Melayu mengenal tulisan Rumi, dan karya ini berkembang melalui tradisi lisan, iaitu disampaikan dari mulut ke mulut oleh pelimpul lara, tukang cerita atau pendeta istana. Prosa tradisional dia menggambarkan kehidupan, kepercayaan, adat dan pemikiran masyarakat Melayu zaman dahulu. Ia juga berfungsi sebagai hiburan, pengajaran dan alat pendidikan moral. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pemikiran prosa Melayu tradisional ini. Jadi, terdapat beberapa pemikiran yang dapat saya sentuh. Jadi, di sini yang pertama, pemikiran ketuhanan dan keagamaan. Jadinya, masyarakat dahulu dia percaya kuasa Tuhan atau makhluk gaib dalam menentukan nasib manusia. Jadinya, banyak kisah mengaitkan kejadian alam ataupun sumpahan dengan kehendak Tuhan. Contohnya, dalam cerita Si Tanggang, sumpahan ibu menjadi kenyataan kerana kuasa Tuhan. Jadi yang kedua ialah pemikiran kekeluargaan dan sosial. Jadinya ia menunjukkan tentang pentingnya kasih sayang, hormat kepada orang tua dan ketanggungjawab dalam keluarga. Sebagai contoh, dalam cerita Si Tanggang, Si Tanggang dia derhaka kepada ibu dan ianya membawa padah kepada dirinya. Seterusnya ialah pemikiran moral dan kemanusiaan. Jadinya dalam pemikiran ini, dia mengajar masyarakat supaya berbuat baik, jujur dan tidak sombong. Jadinya, dia menggambarkan bahawa kebaikan akan dibalas dengan keganjaran dan kejahatan akan menerima hukuman. Sebagai contoh, cerita Pak Kaduk yang menunjukkan akibat daripada kealpaan dan kebodohan Pak Kaduk. Seterusnya ialah pemikiran kepimpinan dan keadilan. Jadinya, di sini dia menunjukkan tentang raja yang dianggap sebagai pelindung rakyat yang perlu adil dan bijaksana. Sebagai contoh, dalam hikayat-hikayat Melayu, raja-raja yang zalim sering menerima hukuman daripada Tuhan jika mereka menganiaya rakyatnya. Seterusnya, tidak lengkap sesuatu cerita tanpa nilai, kerana ia menunjukkan tentang suatu manfaat cerita dan kebaikan cerita itu sendiri. Jadinya, nilai yang saya akan berikan yang pertama ialah nilai kasih sayang dan hormat kepada ibu bapa. Jadinya, di sini dia menunjukkan masyarakat Melayu sering menyanjung tinggi peranan ibu bapa sebagai sumber kehidupan dan keberkatan. Jadinya, anak wajib menghormati dan tidak melukai hati ibu bapa. Jadi, kederhakaan pula dianggap sebagai dosa besar dan pasti menerima balasan. Sebagai contoh, dalam cerita Si Tanggang, Tanggang dia derhaka kepada ibunya setelah menjadi kaya. Jadi akibatnya dia disumpah menjadi batu. Jadi cerita ini menegaskan bahawa kasih ibu tiada tandingan dan anak yang derhaka pasti menerima hukuman. Seterusnya, nilai keadilan dan tanggungjawab. Jadi di sini dia menunjukkan tentang masyarakat Melayu percaya pemimpin dan rakyat sama-sama bertanggungjawab menegakkan keadilan. Jadi di sini dia menunjukkan tentang setiap individu mesti melaksanakan amanah dan dengan jujur dan adil. Jadi sebagai contoh, dalam cerita hikayat Hantuah, Sultan Melaka digambarkan sebagai raja yang adil yang menjaga kebajikan rakyat, manakala Hantuah pula dianggap sebagai hamba yang setia kerana melaksanakan tugasnya dengan setia dan bertanggungjawab. Seterusnya, yang ketiga, nilai kesetiaan dan keberanian. Jadinya, kesetiaan kepada raja, keluarga dan bangsa dianggap lambang kehormatan diri. Jadinya, keberanian pula melambangkan kekuatan jiwa dan semangat juang bangsa Melayu. Sebagai contoh, dalam hikayat Hantuah tetap setia kepada Sultan walaupun difitnah. Dalam hikayat Meru Mahawasa pula, dia menunjukkan tentang keberanian wira melawan musuh yang menunjukkan semangat perjuangan dan cinta kepada tanah air.
Dan nilai yang keempat ialah nilai kejujuran dan kebijaksanaan. Di sini menunjukkan tentang kejujuran dianggap sifat mulia yang membawa kepada kebaikan. Kebijaksanaan dalam berfikir dan bertindak pula menunjukkan kepandaian yang menggunakan akal yang digunakan oleh Tuhan. Sebagai contoh dalam cerita Sang Kancil dan Sang Buaya, Sang Kancil menggunakan akal untuk menyelamatkan diri daripada bahaya dan sentiasa menggunakan Sang Buaya untuk kebaikan diri, kerana dia tahu Sang Buaya tidak pandai dan jika dia tersilap langkah, dia kemungkinan akan mati di tangan Sang Buaya. Seterusnya dalam cerita Pak Kaduk, watak utama iaitu Pak Kaduk itu sendiri menjadi contoh akibat tidak bijak dan mudah tertipu. Seperti yang kita tahu, Pak Kaduk dalam cerita dia ni mudah ditindas, dia tidak bijak, dia tertipu dengan tipu helah orang. Jadinya ini ialah watak yang tidak menggunakan akal yang digunakan oleh Tuhan. Seterusnya nilai kesyukuran dan rendah diri. Jadinya masyarakat Melayu tradisional diajar supaya bersyukur dengan rezeki dan manusia dan sentiasa bersyukur dengan rezeki dan nasib yang diterima. Jadi sifat sombong, bongkak dan tamak pula dianggap sebagai sesuatu yang membawa kebinasaan. Jadi sebagai contoh dalam cerita Si Tanggang, Tanggang lupa asal usul dan menjadi sombong apabila kaya. Akhirnya Si Tanggang ini menerima akibat yang buruk. Yang keenam ialah nilai tolong menolong dan keprihatinan sosial. Jadi yang cerita rakyat Melayu, dia menggalakkan semangat gotong royong, kerjasama dan saling membantu. Jadi ini mencerminkan budaya masyarakat Melayu yang hidup secara berkomuniti dan menghargai hubungan sesama manusia. Sebagai contoh dalam cerita rakyat seperti Pak Belalang dan bawang merah bawang putih, nilai tolong menolong ditunjukkan apabila watak baik sering membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan walaupun mereka sering ditindas. Seterusnya dari aspek penelitian struktur. Jadi di sini ada beberapa aspek yang boleh kita tekankan untuk cerita-cerita yang ada di dalam prosa Melayu tradisional. Jadi yang pertama ialah tema. Tema ini ialah idea utama cerita yang biasanya berkisahkan tentang kehidupan masyarakat, tentang kasih sayang, kesetiaan, pengorbanan ataupun akibat anak yang dahaka ataupun orang yang dahaka. Jadi sebagai contoh dalam cerita Si Tanggang, tema kasih ibu dan akibat anak yang dahaka. Yang kedua, aspek plot. Plot ialah ceritanya yang tersusun secara kronologi, iaitu mengikut urutan masa, dan biasanya plot ini dia bermula dengan pengenalan, konflik, kemuncak dan pengakhiran, dan biasanya dia diakhiri dengan pengajaran moral. Yang ketiga, watak dan pewatakan. Watak ini digambarkan secara dua dimensi, sama ada baik sepenuhnya ataupun jahat sepenuhnya. Watak utama biasanya dibawa oleh seorang wira ataupun putera raja yang berani dan baik hati. Seterusnya, aspek latar. Latar ini dia menggambarkan kehidupan masyarakat lama seperti kawasan kampung, istana, hutan, laut dan alam gaib. Dan masa cerita-cerita ini biasanya tidak ditetapkan kerana ianya bersifat dongeng dan masih kabur. Yang kelima, gaya bahasa. Jadi kebanyakan cerita menggunakan bahasa klasik, penuh kiasan, peribahasa dan perulangan untuk keindahan bunyi dan makna. Sebagai contoh, gaya bahasa yang seperti maka tersebutlah kisah ataupun maka titahlah raja yang bijaksana. Dan yang terakhir ialah persoalan. Persoalan yang dibangkitkan ialah tentang moral, kasih sayang dan kejujuran, keinsafan, kesetiaan dan keadilan. Jadi biasanya persoalan seperti ini yang akan terbangkit dalam cerita-cerita di bawah prosa Melayu tradisional ini. Seterusnya, saya telah membuat analisis cerita rakyat berdasarkan cerita Si Tanggang. Jadi untuk untuk melihat video yang telah kami lakonkan cerita rakyat Si Tanggang ini, jadi boleh tekan pautan yang ada di tajuk cerita Si Tanggang itu. Jadi seterusnya saya akan menerangkan dulu tentang
sinopsis. Jadi sinopsis cerita si Tanggang ini ialah tentang si Tanggang, seorang anak daripada keluarga yang miskin yang tinggal bersama ibu bapanya, iaitu Mak Deruma dan Pak Ali serta adiknya Embun. Disebabkan kemiskinan, Tanggang ni ditekad untuk meninggalkan kampung untuk mencari kemewahan di bandar, walaupun dia dinasihati oleh ibu bapanya supaya tidak lupa asal usul. Sebelum pergi ke bandar, Tanggang dia berjanji untuk pulang sebagai orang kaya untuk membahagiakan keluarganya. Jadi beberapa tahun kemudian, Tanggang ni dia betul-betul berjaya dan berkahwin dengan seorang puteri bernama Puteri Kenanga, iaitu seorang wanita bangsawan. Namun, kejayaan Tanggang ini hanya membuatkan Tanggang menjadi lebih sombong dan lupa daratan. Jadi apabila dia kembali ke kampung dan dengan rombongan besar dan mewah, ibunya Mak Deruma yang sudah tua dan uzur menyambutnya dengan penuh kasih serta rindu. Namun Tanggang menolak dan menghina ibunya di hadapan isterinya kerana malu untuk mengakui wanita miskin itu sebagai ibunya. Jadi selepas Mak Deruma telah dihina oleh Tanggang, Mak Deruma berasa kecewa dan hancur hatinya. Jadinya dia menadah tangan memohon keadilan Tuhan, di mana di dalam kesedihannya dia melafazkan sumpahan agar Tanggang menjadi batu jika benar Tanggang itu ialah anaknya. Jadi selepas itu ribut pun melanda dan sumpahan itu menjadi kenyataan, di mana Tanggang, isterinya dan nahkoda berubah menjadi batu sebagai balasan atas kedurhakaannya. Jadi cerita ini diakhiri dengan kisah Mak Deruma yang menangis di tepi tasik dan naratif penceritaan yang pencerita yang mengingatkan bahawa sebesar mana pun darjat seseorang, syurga tetap di bawah telapak kaki ibu, dan bahawa doa seorang ibu itu lebih kuat daripada ombak yang menelan bahtera. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang pemikiran cerita si Tanggang ini. Jadi yang pertama sekali ialah pemikiran ketaatan dan kasih sayang seorang ibu. Jadi di sini masyarakat Melayu dia menyanjung tinggi kasih seorang ibu sebagai sumber keberkatan hidup, seperti yang saya ceritakan tadi di awal video yang tentang pemikiran prosa Melayu tradisional. Jadi ianya sama. Jadi pemikiran ini dia digambarkan melalui watak Mak Deruma yang sentiasa menyayangi anaknya walaupun walaupun miskin dan ditinggalkan. Jadinya kesetiaan seorang ibu terbukti apabila Mak Deruma tetap menunggu kepulangan Tanggang walaupun bertahun-tahun lamanya. Sebagai contoh, di sini ada dialog yang menunjukkan tentang kasih seorang ibu. Jadi kasih seorang ibu itu suci, abadi dan tidak bersyarat. Seterusnya yang kedua ialah pemikiran moral dan keinsafan. Dan cerita ini dia menyedarkan bahawa manusia tidak boleh lupa diri apabila mereka telah berjaya. Jadi Tanggang ni akhirnya dia menyesali dan memohon ampun sebelum dia telah disumpah menjadi batu. Sebagai contoh di sini ada dialog yang menunjukkan penyesalan Tanggang sebelum dia disumpah. Jadinya ini menunjukkan tentang kesedaran dan keinsafan perlu hadir sebelum segala-galanya terlambat. Dan yang terakhir ialah pemikiran sosial dari aspek peranan keluarga dan masyarakat. Jadi di sini dia menunjukkan watak Pak Ali dan Embun menunjukkan tentang pentingnya nilai kekeluargaan dan nasihat orang tua. Jadi yang masyarakat digambarkan sebagai berpegang kuat kepada adat, sopan dan saling menasihati. Di sini ada contoh dialog yang menunjukkan nasihat keluarga terhadap Tanggang yang mengingati Tanggang untuk sentiasa bersyukur. Jadi di sini dia bermaksud tentang hidup ni dia bermakna apabila kita ni berpaksikan dengan keluarga, bukan hanya dengan kekayaan semata-mata. Jadi seterusnya saya akan terangkan tentang nilai. Seperti yang saya katakan, tak lengkap sesuatu cerita jika dia tiada nilai. Jadi di sini ada beberapa nilai yang telah saya senaraikan. Jadi yang pertama ialah nilai kasih sayang dan taat kepada ibu bapa. Jadinya di sini menunjukkan tentang Mak Deruma yang tetap menyayangi Tanggang walaupun dihina dan ditinggalkan. Jadinya anak-anak ni wajib menghormati dan menghargai pengorbanan ibu bapa. Yang kedua, kesyukuran, aspek kesyukuran di mana Pak Ali sentiasa menasihati anak-anaknya supaya bersyukur dengan kehidupan yang bersederhana. Sebab
Bersyukur ini membawa ketenangan dan tamak pula hanya membawa penderitaan. Yang ketiga ialah nilai rendah diri dan tidak sombong. Jadinya di sini seperti dalam cerita ini menunjukkan tentang tanggang yang menjadi angkuh setelah kaya dan malu mengakui ibunya. Jadi di sini kita perlu ingat yang kita tidak boleh lupa asal usul dan ingatlah kesombongan ini tidak membawa ke mana-mana tapi hanya akan memberikan kehancuran kepada diri sendiri. Yang keempat ialah nilai keinsafan dan pengampunan. Jadi di sini menunjukkan tentang tanggang menyesal di akhir cerita dan memohon ampun. Jadinya kita perlulah ingat bahawa setiap kesilapan boleh ditebus dengan keinsafan tapi tidak boleh ditebus terlalu lambat. Dan yang terakhir sekali ialah keadilan dan balasan Tuhan. Jadi di sini dia menunjukkan tentang tanggang yang disumpah menjadi batu sebagai hukuman. Jadinya Tuhan itu dia maha adil. Apabila kita membuat perbuatan yang jahat akan ada akibatnya, dan apabila kita membuat sesuatu perkara yang baik kita akan mendapat ganjarannya. Dan seterusnya dari aspek penelitian struktur, saya ada berikan beberapa unsur. Unsur pertama ialah tema. Apa ialah tema cerita si tanggang ini? Temanya ialah kasih sayang seorang ibu dan akibat penderhakaan seorang anak terhadap ibu bapa. Jadi tema ini menyalahkan nilai kekeluargaan dan keinsafan manusia terhadap dosa dan balasan Tuhan. Jadinya seterusnya unsur plot. Plot ni seperti yang kita tahu dia secara berperingkat. Jadi pada permulaan cerita, tanggang ini dihidup miskin bersama ibu bapanya di kampung, dan perkembangan plot ialah ketika tanggang berazam mencari kekayaan di bandar demi mengubah nasib keluarga. Seterusnya pada klimaks di mana tanggang enggan mengaku ibunya dan menghina mak deruma di hadapan isterinya Puteri Kenanga. Dan plot peleraian ketika mak deruma berasa kecewa dan menyumpah tanggang menjadi batu. Dan plot akhir ketika tanggang menyesal atas perbuatannya, tetapi semuanya sudah pun terlambat. Unsur yang ketiga iaitu persoalan. Jadi terdapat beberapa persoalan yang timbul dalam cerita si tanggang ini. Yang pertama ialah kasih ibu yang tiada tandingan dalam kehidupan anak. Yang kedua, akibat buruk sikap derhaka terhadap ibu bapa. Yang ketiga, keinsafan dan balasan Tuhan terhadap manusia yang melupakan asal usulnya. Yang keempat, nilai tanggungjawab dan kesetiaan dalam kekeluargaan. Seterusnya unsur latar. Latar ni terdapat beberapa latar lah dalam cerita si tanggang ni. Yang pertama latar tempat, di mana tempatnya ialah kampung nelayan, tepi tasik, pelabuhan dan istana di bandar. Seterusnya latar masa. Latar masa ialah zaman dahulu ketika masyarakat masih berpegang kuat dengan nilai adat dan agama. Seterusnya ialah latar masyarakat, di mana cerita ini menceritakan tentang masyarakat tradisional yang menekankan nilai ketaatan anak kepada ibu bapa, kasih sayang keluarga dan keinsafan terhadap dosa. Dan seterusnya, unsur seterusnya ialah watak dan perwatakan. Seperti yang kita tahu, ada banyak watak dalam cerita si tanggang ni. Antaranya ialah si tanggang itu sendiri. Si tanggang ni dia ialah anak yang rajin dan bercita-cita tinggi. Namun dia berubah menjadi seorang yang sombong apabila dia telah berjaya dan kaya raya. Jadi seterusnya watak mak deruma. Mak deruma ialah seorang ibu yang penyayang, sabar dan beriman. Ia menunjukkan lambang kasih seorang ibu yang tidak bersyarat. Seterusnya watak Pak Ali, seorang bapa yang bijak, menasihati dan bertanggungjawab terhadap keluarga. Jadinya Embun pula watak seorang adik perempuan yang penyayang dan prihatin terhadap keluarganya. Dan akhir sekali ialah watak Puteri Kenanga, iaitu seorang isteri tanggang yang menjadi lambang kemewahan dan kesombongan duniawi. Dan akhir sekali ialah dari unsur gaya bahasa. Jadi di sini menunjukkan gaya bahasa yang digunakan ialah bahasa klasik yang puitis dan sopan, diselitkan dengan peribahasa dan ungkapan berirama seperti jangan jadi seperti kacang lupakan kulit dan air yang dicincang tak akan putus. Jadi saya rasa itu sahaja
persembahan saya hari ini. Terima kasih kerana sudi untuk melihat sehingga akhir, dan saya harap semua dapat faham apa yang saya terangkan tentang prosa Melayu tradisional. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.